Untuk Pondok Abang ni secara keseluruhan ni, kita orang punya vision is to be the best Muslim owned halal food supplier. Nama saya Hassan Abdul Rahman. Saya adalah pemilik generasi kedua syarikat Pondok Abang. Syarikat ni bermula daripada ibu bapa saya. Bapa saya bermula berniaga di atas motosikalnya menjual kari puff pada tahun 70-an dan 80-an. Setelah berniaga di atas motornya lebih daripada 10 tahun, beliau membuka satu gerai. Dan beliau bermula menjual di kawasan Jurong West. Setelah itu di Clementi, berjual mi rebus, mi soto, nasi lemak pandan. Dan kemudian pada 2007, beliau membuka satu cawangan baru di Changi Village yang beliau namakan Pondok Abang. Saya bermula menolong mereka sejak umur yang awal, 7 tahun dah menolong. Tapi selepas National Service, saya mula menolong dengan sepenuh masa lah. Sebenarnya saya tak ada inspirasi untuk mengambil alih bisnes ni. Ini secara kebetulan kerana lepas National Service, saya sebenarnya ingin pulang ke sekolah. Tapi pada waktu tu di cawangan 448 Clementi, bapa saya mengalami kekurangan kaki tangan. Lalu beliau mengata, Hassan, perginya tolong bapak lah dekat ni kedai hawker center. Eventually got sink so deep into the business already that I went to the central kitchen. Bila di central kitchen saya mendapati ada potensi yang besar untuk syarikat ni. Lepas tu saya perlahan-lahan belajar daripada ibu bapa saya cara untuk memasak, cara macam mana nak mengendalikan central kitchen. Sewaktu kami fokus dalam penghilangan makanan beku ni, kami maintain kita punya heritage sebagai hawker. Jadi kita orang masih ada satu lagi gerai hawker di Clementi Blok 448. Tapi baru-baru ni kami amat gembira kerana kami ada kapasiti dan waktu untuk membuka lagi gerai cawangan baru kami, iaitu di Botanic Gardens di 1G Cluny Road. Di sini sedikit berbeza daripada cawangan kita di 448 kerana di sini kita orang membawa nasi lemak pandan yang kita sudah stok jual selama about 10 tahun. Kerana waktu tu kami ada lagi satu cawangan di blok 449. Di 449 mak saya retire 2014, so kita orang stop jual ni nasi lemak pandan. Di sini kebanyakannya pelanggan kami adalah orang yang berbangsa lain. Tapi di hujung minggu kita mendapati ramai orang Melayu would actually drop by here lah to do their exercises and also at the same time drop by here to taste our food lah.